Cara merawat diri atau membersihkan diri daripada kesan sihir dan santau. Tengok video ini sampai habis. Jangan lupa follow, komen subhanallah dan repost share video ini. Langkah yang pertama, angkat dua belah tangan kita, letakkan tapak tangan kanan di bahagian perut dan letakkan tapak tangan kiri ini di bahagian dada. Okey, pertama sekali kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Okey, sambil tu tangan ini lawan arah jam. Lawan arah jam ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey, kemudian kita bacakan doa afiyah. Doa afiyah apa itu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, sebanyak 7 kali. Okey, selepas itu kita baca doa afiyah, baca suratul Fatihah. Okey, sambil kita baca itu, tangan ini jangan berhenti, teruskan pusing lawan arah jam. Niat dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala buangkan segala gangguan bisa, sihir dan santau yang ada di badan, penyakit yang berada di badan kita ini, semoga Allah keluarkan. Okey, selepas kita baca doa afiyah, baca suratul Fatihah sebanyak 1 kali, dan selepas baca suratul Fatihah 1 kali, kita bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali, 1 kali, 1 kali. Okey, kita bacakan keseluruhan ayat-ayat surah-surah yang saya sebutkan tadi. Sambil itu pusingkan tangan ini lawan arah jam. Okey, lepas baca suratul An-Nas sudah habis, kita niatkan dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala segala bisa-bisa, gangguan sihir ataupun santau yang berada di badan atau penyakit yang berada di badan, semoga Allah keluarkan, Allah buangkan penyakit yang ada di dalam badan ini melalui mulut dan muntah. Kalau ada, buangkan sahaja. Kalau tak ada, isyarat sahaja. Lepas ini kita isyarat batuk sahaja. Lepas itu akhir sekali